Satu, kenapa Mercedes-Benz dia guna plastik ya? Satu, plastik ni dia ringan lah. Selain daripada company tu nak cut cost. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita kembali sekali lagi di Transmatic Autobenz. Untuk hari ni kita ada satu model kereta W205. Okay, kita akan cerita sikit pasal dia punya engine cooling system dia lah. Asal dia, kereta ni dia masuk untuk nak buat servis. Standard operating procedure. Setiap kali buat servis untuk Mercedes-Benz, kita akan check condition kereta ni. Macam mana dia punya parts-parts yang lain lah, komponen-komponen yang lain dalam keadaan yang baik ke atau tak baik lah. Bila dia buat servis, kita check, kita dapati ada leaking lah. So ada leaking dekat dia punya plastic parts lah. Plastic parts terutama dekat dia punya thermostat lah. Seperti biasa, bila mileage dia dah tinggi ataupun dia dah makan tahun, plastic parts dia akan mereput. Kenapa ia adalah satu SOP untuk nak check dia punya plastic parts setiap kali kita buat servis? Okay, sebab kita buat servis ni 10,000 km. Every 10,000 km customer akan buat servis. 10,000 km tu bersamaan dengan 6 bulan lah. Kalau ikutkan mana satu datang dulu lah, 2,000 km ataupun 6 bulan, mana satu datang dulu. Jadi kira customer akan datang, owner kereta ni dia akan masuk ke workshop untuk selenggara kereta dia setahun 2 kali je. Itu sebab dia adalah satu compulsory lah, satu benda yang wajib untuk check. Bukan saja buang minyak, isi minyak baru, tukar filter, bukan macam tu. Okay, untuk Mercedes-Benz ni dan kereta-kereta Continental lah. Bila kita buat servis, kita dapati macam biasa, thermostat dia reput lah. Bila kita jumpa thermostat ni reput tak semestinya ini saja barang yang perlu ditukar. Sebab benda ni dia duduk bawah intake. Jadi memang kita tak perasan lah, tak nampak. Bila dah buka tu baru kita boleh tahu ada extra part. Selalunya kenalah standby. Bila kita cakap okey, kereta ni kita jumpa thermostat dah reput dan dia dah leaking coolant. Macam kat sini. Dia dah reput ni. Macam ni nampak. Habis ni semua. Tengok, berderai. Jangan expect tukar ini saja. Dia tak macam tu. Okay, sebab dia ada parts lain juga yang sambung ke thermostat ni semua, benda-benda lain. Bila kita buka, dia akan nampak. So standby extra lah. Okay, contoh kereta ni memang asal dia kita jumpa thermostat. Bila kita buka, kita tengok, ini pun kena tukar dah. Nampak ni, reput. Tengok, ni semua. So sini pun dia keluar coolant. Dia reput. Warna dah tahu dah dia dah reput. Kita boleh compare, kita tengok. Nak tahu dia reput dia, warna dia tengok, dia jadi brownish. Kalau tak, asal dia hitam. Satu, kenapa Mercedes-Benz dia guna plastik Satu, plastik ni dia ringan lah. Selain daripada company tu nak cut cost, dia ringan lah. So dia kurangkan weight lah pada kereta ni. Yang kedua, dia tak boleh kembang kecut lah seperti besi. Cuma dia ada tari luput dia. So tari luput tengok pada pemanduan dan pada keadaan sekeliling. Sometimes 3 tahun dia dah reput. Ada sesetengah 5 tahun dia dah reput. Saya pernah jumpa ada yang sampai 8 tahun baru reput. Tengok pada condition sekeliling. Kalau dia banyak tahun driving, masuk dalam KL, banyak traffic jam, lagi cepat reput. Sebab keliling semua ada kenderaan, jadi haba tu panas. Dia banyak idling semua, lagi mudah reput. Banyak guna pun cepat reput. Conclusion dia dekat sini, kita nasihatkan bila dah sampai dia punya mileage dia, bila dah nampak sikit kuning-kuning ni, replace saja. Dan tapi kita punya praktis kat sini SOP, kita akan check lah setiap kali kita servis. So kepada anda yang memiliki kereta Continental, ada apa-apa pertanyaan, InsyaAllah kami boleh bantu. Kami di Transmatic Autobenz berada di Putra Perdana, berdekatan dengan Cyberjaya dan Putrajaya.